konvoi membawa tenang. Mari kita resensi buku, menggugah jiwa, menambah terang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pemuda, salam pembaca muda, pewaris generasi bangsa dan salam Malaysia Madani. Tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Aifazara Ahmad Faizal, Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, NKE 4144. Sidang hadirin, pada hari ini saya ingin mengupas serba sedikit mengenai sebuah buku yang telah saya baca terbitan Iman Production yang bertajuk Empire, Hikayat Putera Tanpa Nama, karya Tommy Abdullah yang mempunyai 340 muka surat. Suka untuk saya perkenalkan penulis bagi buku ini. Beliau menggunakan nama pena Tommy Abdullah. Latar belakang yang diketahui berkenaan Tommy Abdullah, beliau merupakan seorang lapisan ijazah sarjana muda seni bina di United Kingdom yang sering melukis bangunan-bangunan di kota London dan menjual karyanya untuk menampung kos pengajiannya ketika itu. Sebelum berjaya menerbitkan karya-karya dalam bentuk buku, beliau sangat aktif menulis di blog. Kini, beliau merupakan seorang penulis terkenal. Empire, Hikayat Putera Tanpa Nama ialah novel keempat karya Tommy Abdullah. Diterbitkan pada tahun 2018. Novel ini menampilkan kelainan daripada karya-karya sebelumnya dengan menggabungkan elemen fiksyen, distopia dan klasik pasca apokalips. Buku ini berlatar belakangkan suasana klasik futuristik. Cerita ini mengisahkan seorang pelatih bernombor 8492 yang menuntut ilmu di sebuah madrasah. Di madrasah tersebut, para pelatih tidak dibenarkan menggunakan nama sebenar dan hanya dikenali melalui nombor. Watak utama pelatih 8492 digambarkan sebagai seorang yang bijak berbahas dan persuasif. Salah satu aspek yang membuatkan saya tertarik dengan novel ini adalah penggunaan analogi yang mendalam seperti perumpamaan roti dan ikan ketika para penuntut mengembara ke Pulau Singa yang berkaitan dengan dakwah dan hidayah Allah. Penggunaan analogi sebegini menambah nilai kepada penceritaan dan memberikan pembaca ruang untuk refleksi. Pada pandangan saya, gaya penulisan Tommy dalam novel ini mendapat pujian kerana keindahan bahasanya. Walaupun terdapat beberapa bahagian yang mungkin memerlukan penjelasan lanjut, secara keseluruhannya, novel ini menawarkan plot yang menarik dengan elemen kejutan yang tidak dijangka. Secara keseluruhan, Empire, Hikayat Putera Tanpa Nama merupakan sebuah karya yang unik dan berbeza, menggabungkan elemen fiksyen dengan mesej-mesej keagamaan yang mendalam, menjadikannya bacaan yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberi manfaat kepada pembaca. Sebagai pembaca yang mencari semangat dan pengajaran daripada pembacaan, mengharapkan buku-buku seperti ini dapat dipelbagaikan lagi. Sidang hadirin, sebelum saya melabuhkan tirai resensi saya pada hari ini, terdapat satu pesanan Tuan Mursyid bijak kepada pelatih 8492 yang dapat kita terapkan. Bahawa ramai antara kita terpengaruh dengan tipu daya halus syaitan, terlalu bodoh untuk maju ke hadapan. Pengembangan ilmu tidak lagi menjadi keutamaan. Lalu kita mula berkelahi di ekor alahan. Soal perkara yang furuk, sedangkan banyak lagi hal-hal yang perlu diperhatikan. Burung terbang di atas awan membawa pesan penuh harapan. Bahan bacaan jadi pedoman, semoga hidup dalam genggaman. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.